Benarkah, betulkah tidak disunatkan azan semasa jenazah dibawa turun daripada rumah dan kubur? Jawabnya benar. Tidak sunat azan. Nah, dan yang kata azan masa ketika bawa mayat wakil ke kubur daripada rumah, bukan sunnah Nabi. Dah boleh amal dah. Jumhur ulama tidak mengamalkannya. Ada beberapa pandangan daripada ulama fiqh yang mengkiaskannya dengan perjalanan balik kepada kubur. Walhasil bang kita keluar mayat jangan baloh. Benda khilafiyah. Ingat tak payah baloh. Ada beberapa orang beri pandangan dia kias dengan baliknya, datang dengan kalimah, balik dengan kalimah, maka dia azan. Tak usah baloh bab ni. Jumhur ulama tak sebut pun bab ni ada azan. Hanya segelintir yang sebut. Bila ada sedikit yang sebut, ada orang nak taklid, tak usah baloh. Kerana dia bukan ijma' ulama. Yang ijma' ulama, nampak wajib memerintah. Dalam negara kita Al-Quran mesti menjadi dustur di atas sekali. Soalan